Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ini kita nak review satu phone budget daripada Vivo, iaitu Vivo Y04s. Phone Vivo ni boleh dikatakan agak menarik jugalah sebab dengan harga 499 aja, korang dah boleh dapat memory 256GB, bateri 6000mAh dan ada features tahan lasak. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Vivo Y04s ni. So, kalau dari segi rekaan dia nampak lebih kurang sama aja macam Vivo Y04. Tapi phone ni dia masih ada flashlight yang jauh lebih terang daripada kompetitor dia. Jadi kalau korang selalu kerja dekat kebun, lepas tu malas nak bawa torchlight, lampu flashlight dia adalah lebih terang kalau kita compare dengan brand yang lain. Lepas tu phone ni pun ada features tahan lasak dan kalis air. Jadi kalau jatuh sikit-sikit ke kena air hujan tu, phone ni masih boleh survive lagi. Cuma korang janganlah campak phone ni nak test power dia. Kalau korang nak campak pun, campaklah phone kawan yang guna Vivo Y04s ni. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada mic, USB-C dan 3.5mm audio jack. Kat sebelah kiri ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula ada satu speaker. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.74 inci support refresh rate 90Hz. Jadi nak gunakan dia untuk scrolling ke swiping tu, skrin dia memang nampak terang dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi korang still boleh upkan volume dia sehingga 200%. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna FunTouch OS 15 based on Android 15. Jadi untuk interface dia pula, interface dia memang nampak clean, simple dan teratur. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak support features NFC. Jadi kalau korang nak top up kat Touch 'n Go tu, korang still boleh top up dekat kedai pam minyak ataupun kedai 7E tu. Untuk bateri dia pula, phone ni guna bateri sebesar 6000mAh. Jadi untuk kegunaan harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam sehari lebih dekat 2 hari. Cuma yang sayangnya charging dia support sehingga 15W aja. Jadi kalau korang nak charge bateri dia sampai penuh, biasanya dia ambil masa dekat 3 jam. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna Unisoc T225. Jadi setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja ringan ke hantar WhatsApp tu, performance dia masih kira okey lagi dan tak rasa sakit hati. Cuma yang sayangnya phone ni dia support RAM 4GB dan RAM expansion dia memang tak bantu dari segi kelajuan. Untuk gaming performance dia, kita tak boleh expect lah tinggi sangat. Tapi setakat nak gunakan dia untuk main game casual macam Mobile Legends ke yang lain tu, chipset ni dia masih boleh handle semua game tu tanpa sebarang isu. So untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 13MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar WhatsApp ke send dokumen tu, gambar dia masih nampak terang dan rasa details. Cuma kita tak boleh expect lah tinggi sangat nak kualiti cantik dekat phone budget. Sebab harga phone ni dia cuma RM500 aja dan padan lah dengan harga yang ditawarkan itu. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya, kalau korang nak gunakan dia untuk gaming tu, phone ni memang tak berbaloi sangat. Sebab kualiti gaming dia memang agak biasa. Dan tak sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk high graphic gaming. Tapi kalau korang setakat nak gunakan dia untuk biasa-biasa macam layan movie ke, hantar WhatsApp dan video call tu, phone ni masih kira cukup okey lagi. Dan jaranglah brand Vivo akan offer memory yang besar dekat harga bawah RM500. So kalau korang nak cari brand yang reliable, lepas tu nak ada bateri yang besar dan ada memory yang besar, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan hari ni kita akan announce untuk winner kipas mini. So pemenang pertama adalah Robloxian Funnyman. Okey, tahniah kepada anda. Korang akan dapat free kipas ni. So PM kita dekat Facebook ataupun Instagram. Lepas tu ini adalah list untuk free gift kedua. Okey. So korang boleh nampak korang punya nama dah masuk dekat sini lah. Okey, kita spin tengok. Okey, wang besar, wang besar, wang besar. Okey, tengok siapa pemenangnya. Okey. Pemenangnya adalah Gajah Cat 924. Okey, tahniah kepada anda. Jangan lupa PM kita dekat Facebook ataupun Instagram. Dan coming soon kita pun akan announce winner untuk speaker Sonic Gear. So kalau korang yang belum komen dekat video itu, cepat-cepatlah korang pergi komen dekat video itu untuk masuk kontes ini. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.